Pada awal musim, ramai yang sangka Slot akan bawa Liverpool ke lembah kejatuhan. Arne Slot lahir pada akhir tahun 1978 dekat Bergkamp, salah satu pekan kecil dekat Belanda. Slot semasa seorang pemain adalah seorang midfielder dekat klub Zwolle dan NEC Breda. Tapi orang dah nampak dari awal lagi otak bola dia lain macam sikit dan ada idea dalam taktikal. Lepas retire, dia terus masuk dalam dunia coaching. Dia start dari bawah sebagai assistant coach dan naik menjadi manager di Chambord dan AZ Alkmaar. Dekat situ dia mula cipta nama dengan taktik moden, high press dan sangat kreatif. Pada 2021, Slot mengambil alih tugas sebagai pengurus Feyenoord. Dalam masa yang singkat, dia berjaya membawa Feyenoord menjadi juara Liga Belanda dan ke final ECL. Tapi bila Liverpool ambil dia pada 2024, ramai yang ragu mana boleh ganti Klopp. Slot tu siapa sangat? Peminat banding Slot dengan Klopp. Klopp lebih heavy metal dan laju gila dalam serang balas. Manakala Slot pula lebih kepada taktikal. High press tetap ada tapi lebih sabar dan lebih banyak kawal game. Perlahan-lahan peminat mula faham Slot bukan hanya copy-paste Klopp. Dia bawa Liverpool versi baru dengan idea dia yang sangat smart, ganas tapi tenang. Dan akhirnya pada musim penuh pertama dia di EPL, dia berjaya membawa Liverpool menjadi juara EPL. Dia mencatat sejarah manager kelima yang menang EPL pada musim pertama.